adalah pengalaman yang dikirimkan oleh Mel. Kisah berlaku di rumah beliau. Dalam kiriman email kepada saya, Mel memberitahu di rumahnya beliau ada seorang jiran, lebih tepat lagi seorang pakcik. Pakcik yang mungkin dah pencin, tapi agak miang, gatal pakcik ni. Suka sangat mengganggu perempuan-perempuan, wanita-wanita yang lalu di hadapan rumahnya. Pakcik ni tidak mempunyai isteri. Saya tak tahulah, mungkin dah meninggal, dah berpisah. Tapi sepanjang saya duduk di rumah itu, kalau saya pulang ataupun jiran-jiran yang lain yang mungkin dia suka nak mengganggu, dia akan kacau Casey. Ada kalanya dia akan duduk di koridor rumahnya sampai lewat malam, hisap rokok, duduk seorang diri, dengar radio. Nanti kalau nampak orang balik, dia akan kacau. Sebabnya bilik saya, tingkap bilik saya berdekatan dengan koridor yang dia duduk. Ada kalanya bila saya sedang baring di katil bermain handphone, nanti saya akan dengar dia akan berbual. Dia akan tanya baru balik kerja ke. Dia akan kacau, ajak bergurau. Saya antara yang pernah diganggu oleh pakcik ni. Beberapa kali kalau saya balik, dia tahu saya ni penakut, kata Mel. Nanti bila saya keluar dari lift, saya nampak pakcik ni, ya Allah, belum tidur lagi orang tua ni. Kadang-kadang bila saya keluar lift jam 11 lebih, 12 lebih tengah malam, nanti tengok dekat luar tak ada orang, tenang sikit lah. Sebabnya malaslah Casey nak layan. Kalau saya keluar dari lift, saya nampak dia ada, nanti dia akan cakap, Mel, balik seorang ke? Belakang tu macam ada orang je. Baik-baik, kata pakcik ni seolah-olah nak mengganggu saya, Casey. Saya kadang-kadang senyum. Kadang-kadang saya malas nak layan kerana terlampau penat. Saya akan terus angkat kaki, jalan depan pintu rumah dan masuk ke dalam. Begitu juga dengan beberapa orang jiran. Dia akan saja sakat-sakat nak mengganggu. Pada saya, pakcik ni mental, gatal. Sampaikan pada suatu hari, Casey. Pada satu hari, saya balik dari tempat tugas. Tapi pada waktu itu saya balik agak lewat, sekitar jam 2 lebih pagi. Kerana bila habis saja shift malam, saya bersama dengan teman-teman telah pun merancang untuk mengadakan late night supper selepas saya habis tugas saya. Jadi bila dah ada late night supper, kita dah duduk berbual, kita dah makan minum. Tengok masa pun dah agak lewat, saya pulang ke rumah. Sampai di rumah saya 2 lebih pagi, keluar dari lift, nampak pakcik ni tengah duduk sorang-sorang sambil isap rokok. Hei, belum tidur lagi orang tua ni, kata saya dalam hati. Saya berjalan dan Casey bayangkan, pertama kali Casey saya jalan depan pakcik ni, pakcik ni bila tengok saya langsung tak bercakap apa-apa. Saya jalan dari jauh. Mula-mula dia sedang tunduk lah, hisap rokok. Bila dia nampak saya, dia dongak ke atas, mendongak kepalanya dan tengok sebelah kanan dari mana arah saya datang tu. Dia tengok saya, tiba-tiba air mukanya, wajahnya berubah. Berubah sangat. Dan bila saya lalu depan dia, saya ni, kata Mel, was expecting. Ya, saya tengah tunggu pakcik ni bersuara. Nak ganggu saya lah konon, balik seorang ke? Kat belakang tu ada kawan. Selalu dia cakap macam tu. Tapi pada malam tu, langsung dia tak cakap. Saya berjalan dan pakcik ni tetap tengok saya dengan dalam keadaan seolah-olah ada benda yang tak kena, kata Mel. Pendengar Misteri Jam 12, bila saya berdiri depan pintu rumah, pakcik ni boleh nampak tau, cara dia toleh dan tengok saya ni dalam keadaan takut. Dalam masa yang sama dia berdiri, dia berjalan pergi ke rumahnya dan terus tutup pintu. Tak pernah Casey hal ini berlaku. Tidak pernah.
Bila saya sedang depan pintu, buka pintu, baru saya rasa meremang sangat bulu rumah saya. Hai, Casey, pertama kali saya katakan, pertama kali setelah sekian lama saya benci pakcik ni duduk luar. Pertama kali pada malam tu, kerana saya rasa meremang dan takut, saya macam minta pakcik tu keluar duduk dekat luar balik. Sebabnya setidak-tidaknya dia ni menemani saya untuk masuk ke dalam rumah ketika saya sedang membuka pintu. Tapi pakcik tu seolah-olah nampak sesuatu. Casey, bila saya buka pintu nak melangkah kaki masuk ke dalam, tiba-tiba pakcik jiran sebelah ni bersuara, Mel. Saya pun tak tahu kenapa saya menyaut, ya cik. Mel, sini kejap. Saya berjalan menuju ke arah rumah pakcik, yang mana pintu rumah saya dah terbuka sedikit. Pakcik tu tanya saya, Mel, minta maaf, pakcik bukan nak takutkan kau, kata pakcik tu. Pakcik ni apa ni? Cakap apa ni? Tak. Tadi Mel balik, Mel ada bawa kawan tak? Pakcik selalu macam gini tau. Mel, selalunya pakcik gurau main-main dengan kau. Ni pakcik nak tanya betul-betul, kau tadi balik seorang ke kau bawa kawan? Pendengar Misteri Jam 12, bulu rumah saya yang meremang depan pintu tadi dah reda bila pakcik ni bertanya macam ni, dan saya dapat lihat yang dia betul-betul ikhlas. Tiba-tiba bulu rumah saya meremang balik, Casey. Kenapa pakcik? Kenapa cakap dengan saya? Mel, Mel masuk rumah baik-baik. Sebab tadi bila Mel keluar dari lift, pakcik nampak dekat belakang kau tu ada perempuan. Casey, pakcik tu kata tadi dia nampak di belakang saya ada seorang perempuan berkulit hitam belegam, mata merah, pakai baju panjang sangat, jalan menunduk ikut saya dari belakang. Itulah yang pakcik kata dia takut nak tengok saya, dia takut nak buka mulut, nak gurau, nak ganggu saya. Pakcik tu beritahu saya, kalau boleh kau jangan masuk rumah dulu, kau pergi telefon mak kau. Pergi telefon. Pakcik temankan saya, pakcik pakcik temankan saya. Saya, Casey, daripada saya benci, saya sekarang minta tolong untuk dia temankan saya. Pakcik tu pun keluar, duduk dekat luar, tapi matanya masih memandang ke arah saya dalam keadaan ketakutan. Saya telefon rumah tapi masih belum jawab panggilan saya. Saya menghampiri pakcik yang dekat luar tu. Saya berkata, pakcik, ada lagi tak? Pakcik tu angguk. Belakang saya. Pakcik tu angguk lagi. Ya Allah, Casey, kata pakcik tu, di belakang saya ada perempuan hitam belegam sedang tunduk ikut saya balik. Akhirnya mak saya jawab panggilan. Saya minta tolong, katanya kejutkan abah boleh tak, kejutkan bapak boleh tak, kata Mel. Bapak saya bangun keluar. Kemudian bapak pun menghampiri saya, tanya kenapa. Saya kata, Pak tanya pakcik ni, Pak. Bapak pergi berbual dengan pakcik ni. Beberapa minit kemudian saya pulang ke rumah dengan permulaan dibaca ayat kursi oleh bapak saya depan rumah. Kemudian bapak saya suruh saya hentak kaki 3 kali, tanggalkan sepatu di luar, jangan dalam rumah, biarkan ia di luar, masuk ke dalam terus ambil wuduk. Itu yang saya buat. Casey dan juga pendengar Misteri Jam 12, saya rasa mungkin ada baiknya pakcik tu duduk dekat luar di koridor sampai lewat malam. Mungkin menemani kita yang pulang kerja pada waktu malam. Terima kasih dan selamat tengah malam.